pertama, ada satu langkah strategik daripada pihak Presiden untuk memastikan bahawa selepas PRU16, segala kemungkinan ada pada dia. Sebab itu dia buka ruang rumah bangsa ni, tekad ummah. Maknanya akan ada jawatan kuasa untuk jemput semua, sama ada individu ataupun parti on block Melayu, untuk bincang tentang masa depan bangsa. Tak sebut tentang kerjasama politik, tetapi sebut tentang masa depan bangsa. Itu juga adalah kod lah. We leave every possibility open. Macam Syahrir kata tadi lah. Sebab UMNO ni kalau tak dapat meyakinkan pengundi untuk memberi mandat yang besar kepada dia, dia akan ada cukup untuk memastikan bahawa dia akan dapat membantu bentuk kerajaan pada PRU16. So the strategic was, okay, we're going to make sure that all options are open so that we can form the next government. Tetapi langkah taktikal yang dibuat oleh Presiden juga adalah untuk memastikan bahawa sampai PRU16 tidak ada apa-apa usaha untuk mengganggu kerajaan yang sedia ada. Maknanya UMNO punya kedudukan dalam kerajaan yang disproportionate dengan jumlah kerusi yang dia ada dalam Dewan Rakyat itu kekal seperti mana hari ini. Sebab itu ada beberapa benda yang dia umum. Contohnya dia kata, Perdana Menteri hantar surat kepada dia. Sekarang ni Presiden Datuk Seri Zahid sebagai TPM adalah menteri yang bertanggungjawab kepada Felda. That's a way to appease UMNO untuk mengatakan bahawa okay, we understand ground UMNO tak berapa suka dengan PH, tak berapa suka dengan DAP, tetapi kita dapat macam-macam dan kita akan terus dapat macam-macam daripada kerajaan yang sedia ada. So don't rock the boat. Bagi saya lah, politically dia cuba untuk memastikan bahawa dari segi strategi untuk UMNO kekal selepas PRU16 ada kemungkinan yang pelbagai, dan dari segi taktik untuk memastikan bahawa he doesn't rock the boat too much, rocks it a bit but not too much, is achieved.